Okay, asalnya BRV memang tak ada cabin filter, jadi kita akan tambah. So nak tambah kena tebuk dululah. Kita guna Dremel lah untuk potong. Okay, selain tu kita juga akan tukar dryer. Tadi kita dah tukar cooling coil. Ni cooling coil dia. Kita kena buka dashboard sikit lah. So tadi kita dah cuci cooling coil atas, semua dah siap. Kita tak boleh buat semua sekaligus. Kita kena buat sikit-sikit. Tak boleh buat semua sekaligus. Ni kita dah siap pasang, baru kita buat dashboard. Okay, tadi sebab tadi cabin filter kan, so dia punya blower sang ala kotor. Ni ada baki-baki sikit tu, tapi kita tak boleh bersihkan dah. Sampai situ je bersih. Ni dah jauh lah daripada tadi. Okay, ni cooling coil dia. Kalau berminyak macam ni, dah tak air test dah, memang confirm bocor. Kalau macam ni, ni mungkin tak bocor. Tapi kalau berminyak macam tu, confirm bocor. Okay, ni kotor lah. Okay, Mai tengah pasang balik cooling coil. Kereta ni memang diurus penuh oleh Mai. Jadi kalau orang lain yang buat kereta BRV anda, jangan. Sebab dia yang pandai BRV. Satu hari dia boleh cabut semua, pasang balik. Satu hari siap semua. Siap boleh buat kereta lain ni. Okey, kita dah tukar dryer dia. Okey, ni tinggal pasang. Ini jangan buka. Ni jangan buka. Tak perlu pasang. Tak perlu buka pun. Okey. Dashboard kita dah siap pasang. Bumbung pun kita dah siap pasang. Cooling coil tadi kita buka dan servis lah. Cuci. Okey, kita dah siap pasang dashboard. Ini orang yang buat kalau ada salah apa-apa. Dah cut off dah cun Okey, bunyi angin kuat kat belakang pun dah selesai dah. Okey, kompresor pun dah cut off, cantik cun. Pipe pun dah sejuk betul ni. Beza dengan tadi.